Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya test mic. Saya sangkut mic kat sini. Kalau ada feedback yang dah masuk, tengok, boleh bagi tahu. Adakah audio okey? Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dah masuk tu tolong respon audio okey ke tak, sebab kalau tak okey saya nak cabut. Ada seorang tu, siapa tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa qawni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi anni mahlubun fantasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak boleh nak bercakap kuat-kuat sangat, so saya kena pegang mic ni. Sebab ini restoran, orang tengah makan apa semua dekat dengan surau, jadi kalau saya bercakap kuat-kuat kan orang marah pula kan. So bismillahirrahmanirrahim. Apa dia topik untuk hari ini? Okay, sementara kita menunggu untuk jemaat khutbah, sebelum masuk saya dah hantar tadi 40 pack buah infak anda. Ada list di dalam Facebook siapa punya, saya dah serahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berinfak dan semoga anda dirahmati Allah, diampuni, diberkati Allah, dibalas dengan kebaikan, rezeki, kesihatan, keselamatan, hidayah dan petunjuk. Juga dibuka pintu-pintu rezeki dan pintu syurga untuk anda sekeluarga. Terima kasih. Teruskan infak anda, kerana saya buat infak ni, buah ni ikut seminggu pun ada 2-3 kali saya buat, juga hari Jumaat. Kadang-kadang solat fardu pun saya buat juga. So anda boleh teruskan, sebab saya akan sentiasa hantar juga macam mana pun. Terima kasih yang datang. Siapa tu ya? Assalamualaikum. Okey. Jadi seperti yang anda dah dengar podcast saya semalam dan 2-3 hari sebelum ni, kita sebenarnya adalah generasi yang sebenarnya di hujung mulkan Jabarian. Kita nak beralih ke fasa kerajaan Dajjal dalam masa 3 tahun sahaja lagi. 2030, agenda 2030. Jadi cabaran kita sebenarnya sangat dahsyat. Waalaikumsalam Nurwati, terima kasih datang, sharekan kepada kawan-kawan. InsyaAllah semoga bermanfaat. Haris Ma'ruf, terima kasih kerana hadir. Dia ada notification kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi kita generasi yang terakhir bukan Jabarian. Zaman pemerintahan kuku besi, dictatorship, yang kezaliman demokrasi yang penuh dahsyat. Kita akan beralih sepenuhnya ke kerajaan Dajjal, Pax Judaica Israel, agenda 2030, di mana Dajjal akan keluar memerintah di Jerusalem dan Israel akan menggantikan Amerika sebagai kuasa dunia. Saya bukan meramal, ini benda ni memang semua orang tengah berbincang benda ni. Dan kita boleh nampak benda ni sebenarnya diorang dah plan agenda 2030, sustainability 2030 apa semua. Dan semua benda AI, 6G apa semua, digital ID semua, diorang nak by 2030 ni semua dah siap. So 2030, 2031 ni Dajjal keluar. Dan manusia akan dikawal dengan teknologi secara total. Manusia akan dibunuh dengan vaksin, dipaksa dengan vaksin. Kalau tak vaksin, tak boleh itu, tak boleh ini.
tak ada digital ID apa semua, tak boleh beli barang, tak boleh itu, tak boleh keluar, tak boleh bekerja. So sebab kerajaan Dajjal ni dia nakkan populasi yang sedikit. Memang dia orang dah pernah ada tembok Illuminati di Georgia yang tulis dia nakkan dalam 500 juta. Daripada 10 bilion ni dia nak 500 juta saja yang hidup. Maksudnya berapa bilion? 9.5 bilion akan mati dalam keadaan vaksin nuklear dan juga tidak ada makanan. Dia kawal makanan, dia kawal air, dia kawal elektrik apa semua. Sekarang dah start berlaku dah. Terima kasih Yati datang. Assalamualaikum. Lama tak jumpa Yati. Muzaffar, Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir. Kalau kita tengok sekarang elektrik dah start naik gila babi. Lepas ni makanan, air, apabila mereka kawal cuaca, benda ni Allah izin, dah bagi tahu dah. Sebab ini adalah ujian untuk manusia. Ujian paling dahsyat adalah kita, umat akhir zaman. Tapi kalau tak ada iman, tak ada apa-apa, tidak bersatu, tidak ada agama, tidak ada pengetahuan, memang kita habislah. Kita menuju dan benda-benda ni semua sedang dibawa oleh menteri-menteri dan sistem demokrasi awak sendiri, yang awak bangga, yang awak sokong, yang awak undi, yang awak tolak agama demi nak sokong bahala-bahala anda. Demokrasi inilah yang akan menjahannamkan kita, membawa kita ke arah kerajaan Dajjal. Waalaikumsalam Florentir. So saya tak tahu nak cakap. Saya berusaha daripada dulu untuk bagi tahu benda-benda ni, tapi memang susah lah. Orang, saya bukan doktor, bukan datuk, saya bukan ustaz, ulama. Saya orang biasa yang OKU pula tu, bekas director. Tiba-tiba bercakap soal agama, fitnah Dajjal apa semua. Jadi siapa nak percaya saya? Assalamualaikum Nafatiti Habibi. Grandmaster, Grandmother 33. Terima kasih datang, sharekan bagi orang faham. Okay. Nefertiti nak join live ke? Kalau berani, saya join live, saya break on kan, kalau boleh bercakap. Kalau nak masuk join live, bagi tahu Okay, so benda ni dia sebenarnya kita dah sangat-sangat kronik. Dan saya rasa usaha saya tidak akan sampai ke mana-mana, hanya individu saja yang boleh tahu apa benda semua ni. Tapi kita tidak akan dapat bersatu, kita tidak akan dapat menukar sistem ni kepada sistem Islam sebelum keluarnya 2030 New World Order, Dajjal apa semua. Dan kita akan terperangkap. Sebab orang akan cakap apa saya cakap ni mengarut teori konspirasi dan apa semua. So apa, insyaAllah Nefertiti nak masuk online kan, nak masuk live kan. Kalau nak masuk saya on kan, bagi tahu boleh berborak. Awak pakai purdah, bukan orang kenal pun kan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. So sebenarnya it is time to wake up. It is time untuk sedarkan keluarga kita. It is time untuk kita berubah, bertaubat, menolak demokrasi. Cukup-cukuplah murtad, cukup-cukuplah jadi kafir, dan sedarkan orang bahawa kalau kau tak tukar sistem ni, kalau kita tidak bersatu, kita akan jahanam 2030. Masa dah terlalu suntuk, it's very chronic. Dan firasat saya memang saya tak boleh buat apa-apa pun. Dan saya rasa kita akan jahanam beramai-ramai. Tapi sekurang-kurangnya Allah melihat usaha saya, amalan saya cuba untuk sedarkan. Tapi hidayah itu milik Allah, dan saya tak mampu berbuat apa-apa. Saya bukan Imam Mahdi, saya bukan pemuda Bani Tamim, wali ke apa. Saya orang biasa yang mengkaji, yang saya nampak benda-benda ni, dan saya nampak ke mana kita tuju. Dan sebelum ni pun saya, kalau anda lihat apa yang saya cakap, boleh kata 99% berlaku. Sekarang tunggu Dajjal je.
Tunggu Dajjal je. 99% yang saya bercakap 6 tahun lepas sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi insya-Allah. So kita adalah di saat yang suntuk untuk menyelamatkan nyawa, untuk menyelamatkan iman keluarga kita, anak-anak kita. Waalaikumsalam Izlan. Terima kasih dah datang. Sharekan kawan-kawan bagi orang sedar, orang dengar. Moga terbuka mata hati, moga terbuka bercahaya otaknya untuk sedar dan tidak lagi kufur. Waalaikumsalam. Abdul Hakim, Abdul Assalamualaikum, salam satu hadah. Terima kasih kerana datang. Saya tak boleh cakap banyak, orang ramai orang tengah makan ni. Saya cakap banyak-banyak kan, saya kena balik dengan pinggan pula kan. So sebab semua depan ni nak pergi menunaikan solat Jumaat di depan tu, saya dah hantar tadi 340 pack anda punya ni. Anda boleh cek di FB anda siapa punya infak yang hari ni saya hantar. Saya selalu bagi Qayyum tu dah tak ada garis-garis ni, saya bukan pandai sangat. Abdul Qayyum. Qayyum, selamat datang Qayyum. Qayyum ni macam nama jiran saya dekat depan rumah. Ya ke? Jiran saya ke ni? Tak jiran saya kan. Okay. So saya tak tahulah. Yang anda boleh bantu saya adalah sebarkan. Sebab biarlah saya yang kena kecam, kena kutuk, kena sihir apa semua. Tapi tu dah susah nak sedarkan. Kuantan, saya ingat saya punya jiran kat depan rumah saya pun anaknya nama Qayyum, budak tahfiz. So takut dia yang tengok kan. Kuantan, apa khabar Kuantan? Cuaca okey Kuantan. Abang Bani Faus daripada Singapura. Lama tak jumpa abang. Terima kasih abang kena datang. Selamat menunaikan solat Jumaat sebentar lagi. Okey. Terima kasih abang, cucu semua okey. Abdul Qayyum follow sebelum Covid lagi. Alhamdulillah, terima kasih. So Abdul Qayyum dah tahulah kan, orang kutuk saya macam-macam, sihir saya isap gam Dunlop, cap senapang, gila isim, saya ni teori konspirasi dan sebagainya, dituduh gila, overthinking dan sebagainya. Tapi 99% kalau orang yang follow saya sebelum Covid, apa saya cakap sedang dan telah berlaku, dan ada beberapa saja lagi yang akan berlaku. Alhamdulillah cuaca cantik ke masjid. Kat sini kerap hujan maghrib. Maghrib hujan ya, pakai payung, pakai baju hujan insya-Allah. Hati-hati takut demam apa semua. Okey, so saya tak tahu nak cakap apa lagi sebab saya hanya boleh berpesan dan pesanan saya semakin expired. Hari-hari dia saya semakin suntuk. Saya tak dapat sedarkan satu Malaysia. Saya tak dapat sedarkan orang tentang kekufuran dan bahaya demokrasi. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya hanya bercakap macam orang gila seorang-seorang, dikutuk, dihina, disihir, silap-silap ditangkap dan dipukul apa semua. Alhamdulillah abang Bani Faus, cucu okey ya semua, alhamdulillah. Terima kasih, amin. Sofi Ali, saya follow dari zaman abang bawa motor besar cakap kat parking. Itu masa saya sihat. Semoga sihat dan teruskan usaha, insya-Allah pasti semua bersatu satu masa terdekat ni. InsyaAllah hanya dengan rahmat dan pertolongan Allah, mukjizat Allah aja yang akan berlaku. Satu Malaysia, satu dunia ni faham tentang demokrasi, tiba-tiba bangkit menolak dan Islam naik tegak di negara-negara Islam. You have done your part, Allah will take care of the rest. Yes bang, I've done my part. I have spoken, I have preached, I have ciphered the message.
But I am nobody to change the world. I am nobody to change the ummah, the mind, the thinking, the mentality. I cannot do anything. I can only preach. I was the bike preacher and I am now the OKU preacher, the orang kurang upaya preacher. And I'm still fighting. So orang-orang yang sehat macam mana? Kalau saya yang stroke sebelah masih berjuang, saya tidak takut akan orang nak bantai saya, orang nak tangkap saya, dan masih berjuang kebenaran. Orang-orang yang sehat, yang ada duit, ada kerja apa semua, kenapa anda tidak bersuara? Kenapa anda tidak berjuang menyedarkan orang-orang lain? Kenapa? Sedangkan anda sehat, ada kerja. Saya tak ada kerja. Saya hidup dengan derma dan charity. Orang derma, orang infak. Dan saya tidak ada apa-apa. Adik saya tolong bayarkan sewa rumah. Tak tahu dah berapa lama. Kesian dia. Kawan-kawan yang tolong infak apa semua. Tapi saya masih bercakap. Saya masih buat. Tak ada... tak mampu bayar bil, saya guna wifi mana-mana free. Saya masih berjuang sehingga ke akhir nafas saya. Saya nak tanya kepada anda yang sehat, yang ada kerja, ada duit, ada apa yang anda buat untuk anda, agama anda? Adakah anda sedarkan orang tentang kufurnya demokrasi? Adakah anda sedarkan orang kita dah dekat dengan zaman Dajjal? Adakah anda sedarkan orang kita akan teruk dengan digital ID? Dengan vaksinasi 500 IHR, dengan kita akan dikawal, badan otak kita akan disihir dengan macam-macam. So, jaga diri, cukup masa uzlah. InsyaAllah bersih sebab ada beberapa dah hilang dari radaya. Saya tahu. Kita di akhir zaman ni ada penyakit yang lagi teruk daripada COVID, iaitu wahan. Kita punya ulama, kita punya ustaz tidak takut nak bercakap macam apa yang saya cakap. Semua nak play safe. Masih lagi sibuk fardu ain, fiqah apa semua. Betul. Fiqah, fardu ain penting. Tapi ada yang lebih penting, iaitu ilmu-ilmu akhir zaman ni. Menyedarkan orang, menyelamatkan akidah, menyelamatkan nyawa. Tapi ustaz kita tak nak bercakap. Kita punya ulama semua play safe. Yang sibuk politik. Yang sibuk YouTube, nak kumpul follower dan dapat duit YouTube dan jual barang. Yang nak jual barang. Yang nak bercakap betul-betul, yang menyedarkan straightforward. Tidak ada kias-kias. Aku seorang je yang aku nampak adalah. Yang aku nampak lagi Tok Guru Rozaini. Aku dengan dia yang bercakap straightforward. Yang lain aku tengok berkias-kias, berlapik-lapik. Dan semuanya nak populariti. Itulah penyakit wahan. Sayang dunia, takut mati. Sayang dunia, takut mati. You do your big part. InsyaAllah kami ibu-ibu and no one knows do for our small family first. InsyaAllah ingatkan anak-anak, ajar anak-anak, saudara mara yang boleh share video-video saya pada orang-orang yang dia nak dengar. Allah bagi tahu dalam Quran, kita tak boleh nak ubah siapa-siapa. Kadang-kadang kita boleh dakwah pada orang yang nak, memang nak takut Allah yang dengar je. Sayang dunia, takut mati, wahan. Itulah dia yang sedang berlaku. Wahan, ustaz-ustaz semua. Mana ada yang bercakap macam saya? Padahal dia orang follower banyak. Yang bercerita pasal fitnah akhir zaman apa semua, dah lah suruh vaksin. Ustaz Wadi pun, saya cakap straightforward je. Yang Wahabi, Mazhar, Rora apa semua, siap pakai jubah PhD bagi ceramah. Nak tunjukkan dia ni PhD. Aku dekat UIA 3.8. Aku grad CGPA. Aku di offer untuk master terus PhD. Aku tolak. Sebab masa tu aku dah dapat tawaran kerja di TV3 dan juga Discovery Channel. So aku dah muda dan sibuk nak kerja, nak cari duit, nak beli motor apa semua. So aku tak fikir, aku tak penting pun PhD apa semua ni. Tapi kalau kau tengok Rora siap pakai topi Freemason PhD tu, jubah bagi ceramah, nak tunjukkan dia ni punyalah dahsyatnya. Kalau sahibul sama'ah, pakai jubah Arab apa semua. Dia mampuslah korang semua. Tak ada satu pun apa yang korang cakap menyedarkan umat untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah akhir zaman.
Tak ada satu pun korang menyedarkan manusia demokrasi ni kufur. Demokrasi ni akan bawa macam-macam untuk agenda Dajjal 2030. Time is running out. Please wake up. Please sedarkan orang lain. Bantu saya. Saya pun rasa macam tak lama dah. Saya rasa mungkin saya ada setahun atau 2 tahun lagi. Dan kemudian saya punya servis ni akan ditamatkan. Saya akan dibawa balik ke kampung abadi, insya-Allah. InsyaAllah, ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada dia kita datang, kepada dia kita kembali. Buatlah amal dan kebaikan sebanyaknya. Aku selalu terbayang dalam kubur dengan ular, dengan kada jengking, dengan seorang-seorang. Kalau tak ada malaikat tolong aku, tak ada siapa-siapa tolong aku kena himpit, pecah-pecah tulang aku, kena gigit dengan ular. Aku paling takut ular. Kena baling dengan dalam api apa semua. Aku tak nak. Sebab itu aku sanggup berjihad macam ni, memalukan diri aku, maruah aku, hilang kerja, hilang apa semua. Sebab aku banyak dosa masa aku muda. Aku jahat. Aku rockers, bikers. Aku dulu kaki macam-macam. So, aku minta maaf. Aku minta Allah ampunkan dosa aku dengan jihad yang aku buat. Sedarkan orang, selamatkan orang. InsyaAllah itu saja aku harap. Rahmat Allah saja yang aku harap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. So please wake up. Please wake up, please wake up. Sedarkan orang lain. Sekejap aku nak minum sekejap. Kering tekak aku. Aku ni sebenarnya bukan hipokrit. Aku sebenarnya bukan hipokrasi. Aku bukan ustaz, bukan ulama. Aku orang biasa. Aku cuba bercakap benda yang betul. Tapi aku tak sempurna. So, aku balas nak hipokrit kan. Sebenarnya aku memang isap vape pun. Aku zaman aku director dulu bukan isap vape je, isap rokok, isap ganja, macam-macam aku isap. So, bila hantar lah korang nak cakap apa, aku tak sempurna. Tapi, dengarlah apa yang aku cakap. Bukan aku muka pun tak handsome, muka pun tak alim. Entah ketayap apa yang aku pakai ni, ketayap Turki Ertugrul. Orang lain elok pakai macam-macam, aku pakai t-shirt, pakai ketayap Ertugrul pergi solat Jumaat. Aku bukan ulama, aku bukan ustaz, tapi aku nak bercakap benda yang betul, itu saja. Ya Allah. So please wake up, wake upkan yang lain. Kita dah terlalu kronik. Lepas ni vaksin macam-macam, Ebola apa semua dia orang akan naikkan. Malaysia akan jadi tempat hub AI. AI ni lah sebenarnya, kalau kau tengok cerita Matrix, dia last sekali keluar binatang mata satu yang banyak tangan tu, dia adalah AI. Dia adalah Dajjal ni akan keluar juga dalam bentuk AI. Dajjal digitalization. So Dajjal menggunakan AI ni untuk kawal dunia. Allah Safwan. Subhanallah. Safwan. Ya Allah. Semoga Tuhan sentiasa dalam rahmat Allah. Dalam doa saya sentiasa selit nama Tuhan. InsyaAllah setiap bacaan Yasin saya sentiasa kekal nama Tuhan. Ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Jazakallah khair ya Allah. Semoga Allah membalas kau ya Allah Safwan dengan kebaikan dan doa-doamu kembali kepadamu dan keluargamu. Ya Allah, terima kasih. Hanya doa anda yang saya perlukan. Doa anda sangat bermakna pada saya. Saya orang yang lemah, OKU. Tak ada kerja, tak ada apa. Saya tak ada backup, saya tak ada duit. Saya tidak ada menteri atau sesiapa di belakang saya. Saya seorang-seorang buat benda ni. So doa anda sangat penting ya Allah. Amin, amin. Allah, terima kasih Safwan. Saya terharu sebenarnya. Di hari Jumaat
Di hari Jumaat ni saya tahu ada orang yang doakan saya baca Yasin, baca nama saya. Ya Allah, bukan semua orang nak doakan orang lain. Bukan semua orang nak bacakan nama saya masa baca Yasin. Bukan semua orang. Saya tahu Safwan, terima kasih banyak. Saya ada Allah. Ya, terima kasih Abang Bani. Abang Bani ni otai Singapura dah, ada cucu-cucu dah. Dia dulu follow saya lama daripada zaman Bike Preacher lagi. Oh, ni abang adik kami. InsyaAllah. Aduh, nangis-nangis pula dekat restoran ni. Orang tengok pula gila ke budak ni kan. Orang tua ni depression ni. Saya terharu sangat apabila orang mendoakan dalam solat, dalam baca Yasin, membaca doa pada saya. Itu satu benda yang, ya Allah, bukan senang kita nak doakan orang, kecuali kita betul-betul kenang orang tu, rapat dengan orang tu. Kita doakan keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Ya Allah, Safwan, mulianya hati kau. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya tak dapat bagi apa-apa. Saya hanya boleh merapu dan bagi ilmu, berkongsi ilmu dan kongsi kesedaran dalam style saya yang brutal, kasar, rockers ni. Saya tak erti cakap baik-baik sebab saya bukan diajar untuk jadi ustaz. Saya bukan untuk hipokrit. Saya bukan nak bermain-main dengan agama. Saya bukan orang yang sempurna pun. Tapi saya tahu apa yang sedang berlaku akan berlaku. Saya tahu apa yang coming. Kadang-kadang kena ada bantuan oksigen. Bila bercakap ni, otak berfikir apa semua. Saya waktu jadi pengarah dulu duduk depan monitor, depan skrin. Yalah, mau terpaksa lah hisap vape apa semua. Kalau tak hisap rokok, hisap ganja kan. Tapi tu dah, benda-benda tu semua dah tak hisap dah. Hisap ganja semua dah dekat 10, 5, 20 tahun tak hisap ganja. Rokok pun dekat 10 tahun tinggal. So saya hisap vape je sekarang. Saya nak isap apa lagi? Isap ibu jari, kelakar pula kan. Sebab bila otak kita berfikir, bercakap ni kadang. Okey Qayyum, selamat nak siap pergi Jumaat, dekat dah. Okay. Saya pun nak settlekan, itu je saya nak cakap. Kita dah makin dekat, tolong wake up, tolong bangkit, tolong sedarkan orang, tolong bantu saya. Sebab kalau kita tak bersatu, kita tak tukar sistem ni, kita jahanam 2030. Hanya satu cara saja, iaitu Islam kena sedar. Seluruh umat Islam kena bersatu, sedar bahawa demokrasi ini membawa kita ke arah Dajjal. Demokrasi ini mengkufurkan kita. Ulama-ulama maksud, politician ni semua tai ayam semua. Semuanya jahat-jahat nak mampus. So, it's time to wake up dan betul-betul naikkan agama Islam, sistem Islam, dan InsyaAllah ada orang-orang Islam yang akan bangkit menjadi pemimpin yang betul-betul ikut Quran Sunnah. Bukan Tok Guru Haji Hadi pastinya. Bukan Papa Non, bukan Zahid Hamidi, gangster, dan bukan siapa-siapa yang dalam demokrasi. InsyaAllah mesti ada orang yang akan bangkit, ulama-ulama yang akhirat, ulama-ulama akhirat akan bangkit memimpin kita insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Selamat menunaikan solat Jumaat. Semoga anda semua dirahmati, diampuni, dikasihi ya Allah. A'udzubika bi kalimatillah tamati min syarri ma khalaq. Salam satu syahadah, bersatu dalam syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.